الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang, masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama hadir mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang agak besar, iaitulah fiqh Ramadan. Bila sebut tajuk yang besar ni tuan-tuan, kita tidak akan kupas semua benda. Okay, kita tidak akan kupas semua benda kerana fiqh Ramadan membawa maksud kefahaman kita terhadap bulan Ramadan yang akan menjelma kelak. Bulan Ramadan lebih daripada seminggu akan menjelma. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bukan tujuan dia untuk menjadi rutin tahunan. Ni kita kena faham pertama sekali. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala beri kita kelak bukan menjadi rutin tahunan. Bila mana masuk bulan Ramadan kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga. Hanya itu sahaja. Kalau itu mindset kita, kalau itu dalam pemikiran kita, kita belum lagi meraih gelaran muttaqin. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah pun difardukan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya syariat kita tidak sama dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semata-mata Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita saban tahun, itu hanya perkara rutin kita, rutin tahunan, maka mustahil Allah Ta'ala menggunakan lafaz wahai orang-orang beriman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bila sebut wahai orang beriman, dia ada makna yang istimewa. Ada makna istimewa. Walaupun hari ini tuan-tuan ada di kalangan sahabat-sahabat kita, ada di kalangan mungkin kenalan-kenalan kita, bahkan influencer kita katakan, yang bukan Islam, mereka juga turut berpuasa. Ada yang mungkin puasa 1 hari, ada yang mungkin puasa seminggu, bahkan tidak kurang juga ada yang berpuasa, cuba untuk berpuasa selama tempoh sebulan Ramadan untuk merasai bagaimana lapar dan dahaganya orang-orang Islam saat berpuasa. Kalaulah hanya semata-mata tahan lapar, tahan dahaga menjadi objektif utama Allah Ta'ala tidak akan guna kalimah wahai orang-orang beriman. Ini kita kena faham tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sebut wahai orang-orang beriman telah difardukan kamu berpuasa, tujuan dia untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ramadan ini sinonim disebut sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai tempat medium untuk kita menambah baik, untuk mengukur sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak keterlaluan kalau saya katakan Ramadan ibarat dia bulan peperiksaan buat umat Islam. Bulan peperiksaan untuk mentaksir dan menilai. Sekarang ni dia banyak guna perkataan peperiksaan, ni jarang digunakan. Pentaksiran. Banyak menggunakan perkataan pentaksiran. Untuk melihat dan menguji dan menilai sejauh mana umat Islam beribadah di bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan peperiksaan misalnya, bulan peperiksaan. Sekiranya seorang pelajar, saya ambil contoh nama pelajar itu Ruqayyah. Pelajar Ruqayyah dan Malai. Dua-dua pelajar ni tuan-tuan, seorang belajar bila mana hari peperiksaan. Contohnya Malai, dia belajar bila mana hari exam baru dia belajar. Adakah dia akan dapat skor 100%? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Tapi andaikan seorang pula pelajar yang bernama Ruqayyah, dia buat persediaan 2 bulan sebelum, sebulan sebelum peperiksaan mendatang, dia sudah buat pembelajaran, dia sudah buat ulang kaji. Adakah dia boleh mendapat kejayaan? InsyaAllah tuan-tuan. Secara logiknya boleh. Secara logiknya boleh. Begitu jugalah kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana berdepan dengan bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan perlu kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka fiqh Ramadan perlu kita perhalusi dan kita hadam dengan sebaik mungkin. Ada beberapa perkara yang ingin saya ketengahkan pada malam ini. 3 benda tuan-tuan, insya-Allah kalau sempat 3 benda. Yang pertama saya sebutkan dulu. Yang pertamanya soal Al-Quran. Yang keduanya soal membaca doa. Dan yang ketiganya berkenaan dengan solat tarawih. 3 benda ni insya-Allah tuan-tuan, sebelum azan berkumandang kita cuba selesaikan. Kalau tidak sempat saya sebut 2 ya. Tuan-tuan, saya ambil sebut berkenaan dengan Al-Quran terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu kata Allah Taala turunkan Al-Quran. Allah Taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan yang mana kita perlu banyak membaca Al-Quran, lebih banyak daripada kita scroll Facebook, daripada kita tengok TikTok, daripada kita menonton YouTube. Banyak hari ni tuan-tuan media sosial. Banyak media sosial. Kalau kita mau sebut satu-satu banyak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga kan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu. Imam Malik ni tuan-tuan, imam pengasas mazhab Maliki. Pengasas mazhab Maliki. Seorang imam yang lahir daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Dan seorang imam ulama besar hadis. Setiap hari beliau tumpahkan masa beliau, dia khidmat, bagi beliau khidmat dalam keadaan menyampaikan ilmu-ilmu hadis kepada umat Islam. Ini tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, kerja dia setiap hari mengajar hadis. Sehingga kan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu mengarang satu kitab Al-Muwatta. Nama kitab Muwatta. Hebat tak hebat kitab Muwatta ni tuan-tuan. Khalifah ketika itu jumpa Imam Malik, wahai tuan imam, saya mau gantung Muwatta ini dekat Kaabah. Khalifah tuan-tuan, kita kata hari ini presiden lah. Presiden jumpa Imam Malik, mau bagi tahu Imam Malik, wahai Imam Malik, aku mau gantung kitab Muwatta dekat Kaabah. Kenapa dekat Kaabah? Kerana orang bila mana haji pergi ke Baitullahil Haram, datang ke Kaabah boleh baca kitab Muwatta, boleh selaraskan fiqh seluruh dunia adalah fiqh mazhab Maliki. Ini mindset ataupun visi khalifah ketika itu. Apa kata Imam Malik tuan-tuan? Jangan. Kerana para sahabat Nabi ini bertebaran di seluruh dunia. Bukan hanya sahabat Nabi yang aku pelajari sahaja, bahkan banyak lagi sahabat yang berada di Kufah, di Basrah, turut mengajarkan ilmu-ilmu fiqh dan mengikut
cara apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, poin yang ingin saya bawakan adalah Imam Malik ni bukan imam biasa. Bukan orang-orang biasa. Namun tuan-tuan, menariknya Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu bila masuknya bulan Ramadan, beliau simpan dan susun kitab-kitab hadis beliau di tepi penjuru rumah dia tuan-tuan. Lalu dia buka mushaf Al-Quran Al-Karim. Buka Al-Quran tuan-tuan. Buka Al-Quran, baca. Baca, bila khatam baca lagi. Sehingga berakhirnya bulan Ramadan. Sehingga berakhirnya bulan Ramadan. Kita tuan-tuan, kalau kita muhasabah diri kita, kita koreksi diri kita, kita bukan pengasas mazhab, kita bukanlah ulama yang mengajarkan ilmu hadis, kita bukanlah orang yang banyak beribadah berbanding Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu. Persoalan ni perlu kita tanya diri kita, sejauh mana, berapa banyak yang kita bacakan Al-Quran bila mana Ramadan akan menjelma kelak. Maka tuan-tuan, kita kena faham dan sedar, bila mana Ramadan yang menjelma kelak sama seperti mana Ramadan yang sebelum-sebelum ini, kita abaikan sahaja keutamaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan di Al-Quran, maka kita menjadi orang rugi. Kita akan menjadi orang yang rugi. Tuan-tuan, imam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kita ni mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bila mana masuk bulan Ramadan, satu hari tuan-tuan khatam 2 kali. Kan tuan-tuan, satu hari khatam 2 kali. Saya dulu tuan-tuan ada jemaah masjid sini. Saya tidak sebutlah nama tuan-tuan. Jemaah tu tiada sudah. Dia tanya, ustaz, betul ke ada ulama yang boleh baca Al-Quran khatam sekali sehari? Khatam sekali sehari. Saya kata betul. Betul ada. Bahkan 2 kali sehari pun ada. 2 kali khatam sehari. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Bacaan ni tuan-tuan, bacaan yang sudah lancar. Dia lain tuan-tuan, bila mana bacaannya sudah lancar. Sudah lancar ni, memang dia boleh baca dengan laju. Dia boleh baca dengan laju. Kita tuan-tuan, laju juga. Tapi tidak betul tajwid. Itu salah tuan-tuan. Dia kena betulkan dulu bacaan tajwid, baru kita boleh lajukan. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah Ta'ala tegur baginda Nabi SAW, wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran kerana takut lupa. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami yang menghimpunkan Al-Quran dalam dirimu. Maka tuan-tuan, kita perbaiki bacaan kita dahulu, dan kita kena usahakan bulan Ramadan yang menjelma kelak kita isi dengan bacaan Al-Quran. Kalau tuan-tuan tidak boleh baca 30 juzuk sebulan, tidak boleh khatam 2 kali sebulan, tidak boleh khatam 3 kali sebulan, tuan-tuan, kita kena tanya diri kita, surah apa yang kita boleh baca? Surah Yasin misalnya, tambah pula surah Waqiah, tambah pula surah Al-Mulk, tambah pula surah Ar-Rahman, tambah Qul Huwallahu juzuk 30, beberapa surah kita boleh baca, tidak masalah, baca tuan-tuan. Cumanya tambah sedikit amalan. Tambah dengan apa tuan-tuan? Baca terjemahan. Cuba fahami setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Sampaikan kepada kita apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Tentu benda itu penting. Tentu benda itu sangat penting. Cuba fahami apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Cuba kita fahami tuan-tuan. Cuba juga kita fahami contohnya surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita kena fahami tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ini terkait dengan agama kita. Yang mana bukan hanya semata-mata di dunia kita akan bawa, tapi kita akan bawa juga di akhirat kelak. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan untuk membaca Al-Quran. Seperti mana orang putih kata tuan-tuan, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu merancang untuk gagal.
Kita tuan-tuan, kalau kita mahu untuk baca Al-Quran banyak di bulan Ramadan, persiapkan masa. Masa bila yang boleh kita peruntukkan untuk baca Al-Quran? Contohnya tuan-tuan, yang sepatutnya dan selazimnya bila mana masuk bulan Ramadan, sebelum azan berkumandang, kita sudah berada di masjid ataupun di surau, baca satu muka surat. Bila mana selepas solat fardu, kita duduk sekejap, kita baca lagi satu muka surat. Maka tuan-tuan, bila mana kita jadualkan, kita letak target macam gini tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat meluangkan masa yang banyak dengan Al-Quranul Karim. Jangan kita jadikan masa yang kosong baru ingin membaca Al-Quran, tetapi kosongkan masa kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk kita bedah bersama-sama adalah konteks doa. Allah Subhanahu wa taala bila mana sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kemudian Allah taala sebutkan di dalam ayat yang seterusnya, muka surat yang sama, surah yang sama, juzuk yang sama, Allah taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sebutkan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka sesungguhnya Allah taala sangat dekat dengan kita. Tuan-tuan, dalam hidup ni banyak mihnah tribulasi yang kita hadapi. Banyak masalah yang kita akan hadapi tuan-tuan. Hari ini bermacam-macam masalah yang masing-masing kita diuji tidak sama. Maka dalam keadaan kita diuji ni, kita perlukan sandaran. Maka sebaik-baik sandaran adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Allah taala kata fa inni qarib, Allah taala ingin sebut kepada kita semua, jangan berputus asa. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah taala. Usaha lagi, pasti Allah taala akan jadikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah taala, Allah taala akan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ni tuan-tuan, rezeki dia Allah taala akan beri dalam keadaan bentuk yang tidak disangka-sangka. Bentuk yang tidak disangka-sangka. Bila sebut pasal rezeki ni tuan-tuan, saya ingat kisah Imam Malik rahimahullah taala anhu dan Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu. Imam Syafi'i dan Imam Malik ni tuan-tuan, ada sudut pandang berbeza soal rezeki. Ada sudut pandang berbeza soal rezeki. Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Ini kita kena faham tuan-tuan. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Imam Malik berpandangan rezeki ini sudah ditentukan. Sama ada usaha ataupun tidak, pasti rezeki akan datang. Ini Imam Malik punya pandangan. Imam Syafi'i tidak tuan-tuan. Imam Syafi'i berbeza dengan guru beliau. Imam Syafi'i kata, betul rezeki sudah ditentukan, tapi dengan jalan ikhtiar dan usaha. Dengan jalan ikhtiar dan usaha. Tuan-tuan, bila mana bermuzakarah, berbincang dua-dua ni, dua-dua bertegas dengan pandangan masing-masing. Imam Syafi'i kata tidak boleh tuan guru, rezeki ni mau tidak mau kena usaha baru dapat. Baru dapat. Tuan guru dia kata, Imam Malik kata tidak, rezeki ini Allah Ta'ala sudah tentukan. Sama ada usaha ataupun tidak, sampai masanya akan sampai juga rezeki itu kepada kita. Tuan-tuan, menariknya kisah ni tuan-tuan. 2-3 hari kemudian, Imam Syafi'i nampak ada anggur. Lalu Imam Syafi'i ni beli anggur tuan-tuan. Buah lah sebenarnya, saya pun tak ingat buah apa sebenarnya. Tapi kita mudahkan tuan-tuan, buah anggur. Buah anggur, musim pula tuan-tuan. Macam kita sekarang musim durian kan. Imam Syafi'i pergi beli buah anggur yang segar-segar. Beli lalu bawa kepada guru dia. Bawa kepada guru Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Malik. Maka kata Imam Syafi'i, tuan guru, saya buktikan hari ini. 3 hari lepas
berbincang pasal rezeki. Lepas tu dia kata, Tuan Guru, saya buktikan pada hari ini dengan sebab saya usaha, saya pergi ke pasar, saya buat transaksi jual beli dengan penjual, lalu saya dapat membeli anggur, dan hari ini Tuan Guru, kita boleh makan anggur yang segar. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan rezeki ini bukan didapati dengan apa kita kata, tidak datang dengan sendirinya. Bahasa mudah tuan-tuan, tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu ada usaha. Tuan-tuan, Imam Malik senyum. Imam Malik tuan-tuan senyum. Apa kata Imam Malik tuan-tuan? Wahai Syafi'i, seperti mana yang aku sebutkan 3 hari lepas, rezeki ini dia akan datang walaupun kita tidak usaha. Aku tidak usaha pun pergi beli anggur. Aku tidak usaha pun beli anggur, tidak usaha pun keluarkan duit, tapi takdir Allah Ta'ala, rezeki anggur ni sebahagian daripada aku. Ini tuan-tuan, kehebatan tuan-tuan, sudut pandang berbeza tapi dua-dua bermanfaat kepada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut pasal doa, kita balik pasal doa ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mintalah kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku akan perkenankan. Minta pada Allah Ta'ala. Bukan kita update status dekat Facebook, update status dekat WhatsApp. Tidak memadai tuan-tuan. Kita perlu serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepenuhnya. Apa maksud tawakal tuan-tuan? Tawakal ni serah. Bila sebut serah, terpulang kepada Allah Ta'ala, buat macam mana dengan kita. Terpulang kepada Allah Ta'ala, buat macam mana kepada kita. Mungkin kita nampak seolah-olah tidak menyebelahi kita, rupa-rupanya Allah Ta'ala mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar buat kita semua. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di bulan Ramadan ada 2 waktu tuan-tuan yang perlu kita ambil berat dan ambil perhatian untuk banyakkan berdoa. Yang pertamanya tuan-tuan, bila mana mahu berbuka puasa. Bila mana mahu berbuka puasa, perlulah kita banyakkan berdoa. Bukan bila mana duduk, contohnya tuan-tuan buka puasa dekat masjid, contohnya tuan-tuan buka puasa di masjid, kita sibuk ataupun berebut-rebut untuk mengambil makanan tambahan lah tuan-tuan, maksudnya makanan biasanya makanan sedia ada ni akan dihidangkan dekat meja-meja. Ataupun tuan-tuan kita berbuka di rumah, kita bersungkai di rumah. Bila mana kita bersungkai, kita pula sibuk untuk ambil martabak, ambil pisang goreng, ambil macam-macam. Ambil macam-macam supaya dekat dengan kita. Sedangkan bila mana waktu mahu hampir berbuka puasa, 10 minit sebelum berpuasa, sepatutnya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala apa yang kita harapkan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana waktu itu dalam sebuah hadis Ibnu Majah, Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya bagi orang berpuasa, ketika berbuka itu adalah doa yang tidak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolak. Hadis ni tuan-tuan, sebahagian ulama hadis mensahihkan. Sebahagian ulama hadis mensahihkan hadis ini, bahawasanya betul, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang berpuasa saat dia berdoa sebelum berbuka puasa. Allah Ta'ala tidak akan tolak doa mereka. Maka tuan-tuan, bila mana mahu berbuka puasa, jangan kita terlampau sibukkan dengan juadah, tapi banyakkan dengan ibadah doa kita. Kita kena faham tuan-tuan, Ramadan ni untuk kita pesta ibadah ni yang paling banyak ada di bulan Ramadan. Mau makan ni luar Ramadan pun kita boleh makan. Lagi-lagi kita tuan-tuan, amalan kita, tempat kita ni luar Ramadan, bila mana Syawal raya tuan-tuan, kita akan open house. Open house minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kadang-kadang hujung-hujung Syawal pun ada lagi open house. Tak sempat mau puasa 6. Jangan risau soal makan tuan-tuan, tapi risau soal ibadah kita di bulan Ramadan, jadi sia-sia. Kita tidak akan, bila mana kita tidak dapat capai
apa yang disebut takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu yang kedua tuan-tuan, yang perlu kita ambil berat adalah waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur ni tuan-tuan, zaman kita ni zaman media sosial. Saya tidak tahulah kalau yang ni kan, saya rasa lebih kurang ya. Kalau generasi muda saya rasa confirm kebanyakannya begitu. Bangun-bangun ya, pegang telefon, tengok apa yang ada dekat media sosial semalam ataupun apa yang live sekarang. Saya bila sebut ni tuan-tuan, media sosial ni, bila mana bulan Ramadan datang, kita kena kurangkan media sosial kita. Sebulan ya tuan-tuan, kita kurangkan media sosial kita semata-mata fokus untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, Ramadan yang Allah Ta'ala beri ni belum tentu Allah Ta'ala akan beri tahun depan. Belum tentu tuan-tuan. Kalaupun kita hidup tahun depan, belum tentu kita sihat tahun depan. Mungkin ada tuan-tuan, hidup tapi tidak sihat, tidak diberikan kemampuan dan keafiatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan tuan-tuan. Jangan kita sia-siakan. Jadi bila mana waktu sahur, jangan scroll telefon. Jangan scroll telefon, tengok apa benda yang update. Tidak tuan-tuan, tapi kita banyakkan istighfar pada waktu tersebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah Subhanahu wa taala turun pada 1/3 malam lalu menyuruh, mana hamba-hambaku yang ingin meminta ampun, aku akan ampunkan. Mana hamba-hambaku yang ingin sesuatu permintaan, aku akan perkenankan. Maka kita tuan-tuan, jangan sia-siakan benda tersebut dengan media sosial. Jangan sia-sia. Kalau main 5 minit tidak masalah lagi tuan-tuan. Kalau main sampai 50 minit, sia-sia tuan-tuan. Sedangkan pada waktu itulah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin isteri sedang mempersiapkan juadah, kita mempersiapkan ibadah kita. Kita banyakkan kita punya qiyamul lail, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak sempat habiskan pada kemarin. Kita ulang tuan-tuan. Kita ulang ibadah-ibadah kita, perbanyakkan ibadah kita. Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meminta kepada Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Maka tuan-tuan, yang ketiganya tuan-tuan yang ingin saya bawakan adalah soal solat tarawih. Soal solat tarawih. Tuan-tuan, solat tarawih ini adalah solat yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Ni walaupun kita semangat berkobar-kobar ni tuan-tuan, mau buat kenduri sekampung, buat program ambang Ramadan, buat pra Ramadan contohnya tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan kita buat solat sunat tarawih sebelum bulan Ramadan. Walaupun excited macam mana pun kita untuk bertemu bulan Ramadan, tak boleh. Imam, kita buat tarawih dulu kan, pra 8 rakaat dulu. Tak boleh tuan-tuan. Sebab Ramadan ini hanya boleh dikerjakan bila mana nampak anak bulan Ramadan. Bila nampak anak bulan Ramadan baru boleh kita dirikan solat sunat tarawih. Tuan-tuan, solat sunat tarawih ni dia tidak ada pada 11 bulan yang lain. Dia hanya ada pada bulan Ramadan ini sahaja. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena usahakan solat sunat tarawih yang kita dirikan ini mengikut seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Tuan-tuan, bila sebut solat sunat tarawih, alhamdulillah tuan-tuan, ramai yang solat sunat tarawih. Cumanya tuan-tuan, diragui dan dikhawatiri ada di kalangan umat Islam melebihkan tarawih daripada solat fardu isyak. Ni ada tuan-tuan. Ni solat tarawih pergi tuan-tuan, solat isyak nak pergi. Solat isyak dia duduk di luar kan, sap rokok dulu, main-main dulu dekat luar, main mercun dulu. Bila mana Bilal bagi sebut salatul tarawih rahimakumullah, baru dia masuk ruang utama solat. Ini tuan-tuan bukan hanya berlaku dekat negara kita, dekat luar negara pun berlaku tuan-tuan. Sebab itulah ulama karam, satu bentuk bid'ah paling besar,
Solat sunat tarawih dikerjakan, tapi solat fardu isyak ditinggalkan. Jadi tuan-tuan, solat tarawih buat, tapi solat fardu isyak tidak buat. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, solat sunat tarawih ni, solat sunat tarawih ni minimumnya 8 rakaat. Lazimnya tuan-tuan di tempat kita ni 20 rakaat. Lazimnya 20 rakaat. Tuan-tuan, yang ingin saya kemukakan di sini untuk kita sama-sama tambah baik bulan Ramadan kali ini adalah usahakan untuk kita berdiri bersama dengan imam dan berakhir selesai bersama-sama dengan imam. Seboleh mungkin tuan-tuan. Kalau memang ada urusan terlampau penat itu tidak masalah lah tuan-tuan. Tapi kalaulah habis 8 rakaat, contohnya macam masjid ni buat 20 rakaat, 23 rakaat tuan-tuan. Buat 23 rakaat, kita buat 8 rakaat, lalu lepas 8 rakaat kita ke mana? Bukan balik pun. Pergi Jamal Salim contohnya tuan-tuan. Pergi lepak dekat Osbel misalnya. Lepak dekat kedai-kedai makan sampai 11 malam, sampai 12 malam. Kalaulah kita boleh melepak dekat restoran tuan-tuan, kenapa kita tidak boleh habiskan masa kita untuk selesai solat sunat tarawih bersama-sama imam? Kerana Nabi SAW sebutkan tuan-tuan, sesiapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan, banyak dosa-dosa kita ni. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan, khususnya dalam konteks solat tarawih, kita berlebih kurang. Dan Nabi SAW sebutkan tuan-tuan, orang yang berdiri bersama dengan imam sehingga yang sore, sehingga selesai imam solat sunat tarawih, solat witir tuan-tuan, maka bagi mereka, bagi makmum ini pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul lail. Kita belum qiyamul lail lagi tuan-tuan, tapi disebabkan kita selesai bersama-sama dengan imam, contohnya imam solat 8 rakaat, kita pun solat 8 rakaat, baru imam pun selesai bersurai, kita pun bersurai, lalu kita mendapat pahala qiyamul lail. Kalau imam solat 20 rakaat, kita pun solat 20 rakaat, sama-sama habis dengan imam, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kita dengan pahala qiyamul lail. Belum lagi bangun malam tuan-tuan. Belum bangun malam, Allah taala bagi pahala berganda-ganda. Saya ingin bercakap ni tuan-tuan dalam konteks bulan Ramadan, bukan bulan biasa. Bulan Ramadan, bulan al-mubarak, yang Allah taala berkati dengan kebaikan di dalamnya. Maka tuan-tuan, kita perlu perbanyakkan amal-amal soleh kita. Jangan pula kita tuan-tuan, kita aim masjid yang paling laju semata-mata, kan? Masjid paling laju semata-mata. Kalau tengok adalah orang cerita tuan-tuan, oh masjid ni paling laju ni, kan? Masjid ni laju. Imam dia imam muda pula, suara pun ada, kan? Ramailah tahun depan dia pergi masjid tersebut. Bila pergi, kan, orang baru pun, orang yang baru kata dengar-dengar masjid tu laju pun ikut juga. Pergi imam tuan-tuan solat isyak. Imam Assalamualaikum. Suara pula bukan suara orang muda tuan-tuan, suara orang tua. Betul ke ni? Kan? Betul ke imam muda? Betul ke laju? Imam pula angkat takbir ihram. Allahu Akbar. Isyak tuan-tuan, makmum yang baru datang pun fikir ni baru isyak ni, kan? Ke laut kita ni, kan? Tuan-tuan, kalau soal kelajuan tuan-tuan, kita ni negara jiran kita tuan-tuan. Negara jiran kita ni, kita boleh nampak ada kelajuan tarawih 23 rakaat 100 km sejam. Orang buat perbandingan tuan-tuan. 100 km sejam, ada 300 km sejam, ada yang sepantas cahaya pun ada. Kelajuan cahaya. Saya pernah dengar tuan-tuan, bacaan dia macam mana tuan-tuan? Ini sebelum habis tuan-tuan. Bacaan dia baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai itu sudah tuan-tuan. Tahiyat dia pun ye. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sallu Allahu akbar. Tuan-tuan, solat apa yang kita kerjakan kalau begitu laju dia? Kan? Solat yang tidak ada tumak ninah dia. Tidak ada, kalau tengok dalam rakaman video tu tuan-tuan, makmum betul kejar-kejar. Makmum yang muda ni lebih laju daripada imam. Kalau tuan-tuan umur 50 60 series tuan-tuan, laju-laju macam itu tu. Memang krem tuan-tuan. krem kita. Kan? Kita baru mau baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah rukuk. Dia sudah rukuk. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan bulan tergesa-gesa untuk kita menyelesaikan ibadah salat sunat tarawih, tapi untuk kita menikmati setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Ini yang kita kena faham tuan-tuan. Bukan untuk tengok siapa yang paling laju. Cumanya imam ni dia kena tengok jugalah makmum kan. Tahu sudah makmum yang 6 series, 7 series, janganlah pula bantai 2-3 juzuk satu rakaat contohnya tuan-tuan. Kan? Kalau tengok sudah jemaah ni kebanyakannya bekerja esok pagi, kita mudah-mudahkanlah solat sunat tarawih tersebut. Tapi dalam konteks bermudah-mudah bukan bermaksud kita laju tuan-tuan sehingga meninggalkan tumak nina, sehingga tidak sempat membaca doa iftitah, sehingga tidak sempat baca tasbih ketika mana rukuk dan sujud. Tidak begitu tuan-tuan. Bulan Ramadan inilah sepatutnya kita banyak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah sepatutnya banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bulan Ramadan adalah hadiah khusus hanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihadiahkan kepada kita tuan-tuan? Kerana umur kita ni pendek. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan rata-rata 60 ke 70 tahun. Rata-rata 60 ke 70 tahun. Kalau ada lebih-lebih pun tidak ramai tuan-tuan. Kalau hari ini kita jumpa adakah jemaah kita di masjid ni umur dia 200 tahun? Tidak tuan-tuan. Umur 200 tahun tidak ada. Umur umat-umat terdahulu ada tuan-tuan. 200 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Masa untuk mereka beribadah sepatutnya lebih banyak berbanding dengan kita. Maka disebabkan masa kita tidak banyak tuan-tuan, maka kita gunakan bulan Ramadan yang akan hadir kelak dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja boleh saya kongsikan pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu adalah kekurangan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan juga hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina subul salam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.